Hari ni kita nak bagi tips sikit untuk korang bezakan Velfire yang premium atau tidak. Let's go. Tips ni berguna untuk orang yang baru nak beli Velfire lah. Kita tak nak korang kena tipu. So kat sini kita nampak tak ada tanduk. Kalau korang pelik kan, tanduk apa kan? Ada satu kalau Velfire, dia ada satu tanduk dekat sini untuk check side tepi ni. So kalau tak ada tanduk, mungkin premium. Tapi ada lagi kalau contohnya orang tu cabut kan, macam mana dia nak detect lagi benda tu premium? So untuk premium, korang pun boleh detect dekat button ni. Kalau button ni yang ZG premium mesti ada. Kalau tak ada tu maksudnya bukan premium. So bila korang tekan button view ni, dia akan keluar 360 camera dekat built-in. Ini daripada order kilang, bukan tambahan, bukannya extension, bukannya tambahan daripada kedai-kedai luar. So order kilang akan datang ada button view ni dan ada juga built-in dalam Android dia sendiri, Android system dia. Selain daripada tu juga, kita juga ada sistem lampu auto intelligence punya headlight, yang di mana lampu ni memang boleh detect lah kereta di bahagian depan untuk spek ZG Premium ni. Last sekali, untuk sistem original daripada kilang, ZG Premium akan bagi JBL punya sound system, yang di mana Android player dia adalah JBL, speaker JBL di bahagian depan dan juga di bahagian belakang. So kepada orang-orang yang nak beli kereta Velfire, especially untuk korang yang nak beli ZG Premium lah, so ini adalah tips untuk korang detect. Yang kalau suka video macam ni, boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum. Pumpam.